Sebab nanti mak, dia boleh tidur dengan lena, dengan tenang. Dia tak ada masalah, 50 juta ni akan jadi 100 juta. Tapi dia nak make sure supaya mesti dapat kepada cucu-cucu dia. Okay? Solution to this problem adalah successor mesti dipercayai untuk pegang dana duit ini satu jumlah yang cukup untuk sampai generasi keempat. Berapa persen? Only 10%. Kalau katakanlah hari ini, katakanlah you ada 15 million. Kalau katakanlah you ada 15 million account sekarang, saya hanya minta 5 million. 5 million? Okay? Sekarang ni ambil financial calculator. 5 million adalah present value. 5 million. Tak payah tinggi-tinggi. Kita bagi 3% saja. Ini adalah interest ataupun dividend rate syariah kan. Kemudian 120 tahun adalah N. Y. Compute Berapa tahun? future value 120 tahun. 173 juta. Berapa? 175 million. 175 million. Sekarang ni you mak, anak dia tak faham kebel. Muda lagi, dia tak ada komitmen, dia tengah duduk sibuk dengan kerja dia. Dia pun tengah layan Netflix cerita tu kuncen tadi kan. Contoh. Aku tengok lah sebab dia orang tengok, aku pun tak tengok. Kuncen tu boleh. Kucing. Kuncen dah, betul lah? Kan? Salah. Oh, salah. Tapi ada kuncen, aku tengok lah ada orang tengok. Ada. Kan? Okay, to cut the story short, tengok saya punya closing kan, Dia closing mahal ni. Closing ni mahal je lah, dapat ilmu dia boleh closing jalan. Ini rakam, ada apa rakam ni? Ada. Oh, mahal. Saya pun tengok kat anak, kat mak. Bapak kata saya serah kepada mak yang jaga dia. Aku sibuk nak tengok emas ni. Aku ada 68 kilo nak timbang ni. Dan nak jadi macam Al-Imam As-Sazali ni. Dengan mengira batang-batang emas di atas meja, sedangkan dia adalah wali kutub. Dia kata, hiduplah kamu kenal akan Allah dan hiduplah kamu semahunya. Hiduplah macam ni. Kenal Allah, hiduplah macam mana kamu nak pun. Kaya pun tak pun. To cut the story short. Saya hanya minta berapa daripada 50 juta? 10%. 10% akan jadi berapa? Kita dah kira. Saya nak tanya, you sayang dengan anak you? Sayang. Nampak, kita pergi pelan tau. Kita nak bagi, jangan kau laju tu. Kau sayang dengan anak kau sayang ke cucu, kau sayang ke cicit. Dia pun tak sempat nak kopi. Jangan. Mentang-mentang kita baca skrip kan, nak laju je, nak balik cepat, tak boleh. Ya, kita kena slow sebab dia nak digest the idea. Betul. Dia nak keluar 5 juta ni sekali sembang ni, bukan senang ni. Okey? You sayang dengan anak you? Betul? You sayang tak dengan cucu you? Nanti you sayang tak dengan cucu you? Sayang. You punya kerja anggut saja. Kalau you nak menyelamatkan legacy keluarga ini, you angguk saja. Kenapa? Sangat murah. Saya cuma minta ketepikan 10 sen saja. Dalam kini 5 sen. 5 sen. Hanya 5 sen, dia boleh jadi 173 juta. Berapa baki yang you ada? You ada 90%, 45 million lagi. Soalan saya, betul you sayangkan you punya legacy? Ke depan sikit Cik Embun. Saya sebelah Cik Embun. Adik ke depan sikit. Sama-sama kita pandang ke depan. Nanti ada anak, ada cucu, ada cicit. 5 juta yang kita tepikan hari only 10% boleh menjamin 173 juta for your legacy. Bagus ke bagus sangat? Anak rasa bagus ke tak bagus? Kenapa? Nak tolong mak. Dan kita bagi tahu kat cucu cicit kita, setiap tahun buat satu masjid dengan duit ni. Untuk nenek dia, untuk
moyang dia bagus ke bagus sangat. Ada saya jual apa-apa. Saya datang untuk membantu this legacy untuk kekal sebagai legacy yang berjaya dan bermanfaat. Bagus? Setuju? 10% bagi kepada anak. Saya ringkaskan sebagaimana sebelumnya. Kalau you ada RM50, anak nak beli aiskrim apa? Jadi RM5 apa? Bukan Godiva. Bukan. Magnum RM5. Ada perasa? Perasa apa? Perasa? Coklat. Almond. Latte. You ada RM50 dalam gocek. Anak minta RM5. Boleh ke boleh sangat? Boleh kita completekan kita punya orang-orang pada hari ini? Yes! Satu closing. One clap. 5 juta bawa tadi. Ni semua muka-muka ni you are in trouble. You salah jumpa orang, you will be in trouble. Eli kalau jumpa dengan Tan Sri Said Mokhtar yang ada sekarang ni, saya dengar ujung telinga ya. Ujung telinga ya. Saya dengar dia ada ratus bilion. Ujung telinga. Motabari bos. Bukan? Azman. Azman. 100 bilion. Bukannya juta lagi. Kalau ada 100 bilion, dia setuju bagi 10%, 10 bilion. Ini jalan macam mana tak tahu lah. Ini dia jalan. Jalan macam ketam. Ini jalan seriap. Masih jalan dia sambil berenang. Ini kenapa tu tak berenang rasa dia? Jalan tikus. Okey, one leg kita orang.